Integriti ialah nilai kejujuran dan amanah dalam diri setiap insan. Tanpanya, masyarakat akan hancur. Rasuah pula ibarat bara, ia merosakkan sistem, meragut keadilan dan meruntuhkan masa depan negara. Hari ini, kita akan melihat bagaimana rasuah berlaku dalam kehidupan seharian, kesannya dan bagaimana kita boleh membenterasnya. Integriti bermula dari diri kita. Tolak rasuah, pilih maruah. Berapa? Pointer? Dah keluar ke? Dah keluar lah. Mana kau tahu? Aku tengok tadi. Oh, aku tak tahu pun. Nanti aku jumpa Miss kan nak tanya. Okey. Dah keluar lama dah. Awak tak check ke? Belum. Tadi saya dengar saya ni seorang cakap sebab tu saya tanya Miss. Awak boleh check balik sebab saya dah masukkan dah. Okey. Nanti saya check dia later. Okey. Sama. Nak tanya diorang ke? Mana diorang ni? Kau nak? Hello? Korang kat mana? Aku nak beritahu sama sesuatu ni. Okey, aku datang. Tunggu tau. Ya. Kita kat library ni. Mana sini kita orang dekat bilik perbincangan tengah bincang pasal assignment. Okey. WM nak datang. You nak datang? Dia cakap dia nak cakap sesuatu kat kita. Rasa-rasa apa Korang. Ya. Asal. Lisa dah keluar. Lisa dah keluar. Aku lulus. Sekejap kita kena tengok. So, aku pun lulus juga. Aku pun lulus ni. Aku pun lulus juga. Aku nak keluar kejap lah. Aku ambil barang. Okey, jangan lama tau. Kita pergi sini. Okay. Subjek Miss aku tak lulus. Macam mana ni? Rasa stop ni. Apa aku nak buat ni Kalau mak tahu ni habislah aku. Boleh ke bagi satu hari kat Miss? Boleh punya ni. Assalamualaikum Miss. Saya nak jumpa Miss sekejap boleh? Waalaikumsalam, boleh duduk?
Miss, saya betul-betul tak nak nipis subjek kali ni. Kalau saya follow-kan sikit saya khawatir untuk Miss, boleh tak teruskan markah exam saya kali ni? Awak ingat semua benda boleh beli dengan duit ke? Ini rasuah. Kalau saya terima, bukan awak je yang salah, saya pun terlibat. Alah Miss, tapi bukan saya seorang je yang buat perkara ni. Orang lain pun buat perkara sama saya rasa. Jadi tolonglah update dan terima sangkuati daripada saya dan luluskan markah exam saya. Rasuah bukan menghalalkan cara. Tak betul cara ni. Awak dah rosakkan masa depan awak dengan bagi rasuah ni. Saya akan laporkan dekat pihak berkuasa. Rasuah membawa kemusnahan. Rasuah akan mencemarkan kehidupan anda. Jangan sesekali anda memberi atau menerima rasuah. Rasuah adalah satu kesalahan jenayah. Anda boleh dihukum penjara selama 20 tahun maksima dan didenda tidak kurang 5 kali nilai suapan atau RM10,000 minima atau mana yang lebih tinggi. Laporkan kesalahan rasuah sekarang. Laporkan kesalahan rasuah anda di 8 saluran aduan berikut. Hidup bahagia tanpa rasuah. Rasuah dihina, maruah dibina. Baiklah, kita baru saja menonton satu lakonan ringkas tentang rasuah di universiti. Hari ini bersama saya ada 3 panel jemputan. Kita ada Cik Mira dari SPRM, kita ada adik Nurin, wakil pelajar, dan kita ada saudari Aisyah, seorang bekas pesalah rasuah yang ingin berkongsi pengalamannya. Cik Mira, boleh jelaskan apa itu rasuah? Rasuah ialah penyalahgunaan untuk kepentingan duit. Ia dijadikan habuan, wang, hadiah atau janji. Di Malaysia ia termaktub di bawah Akta SPRM 2009. Setiap perbuatan menerima atau memberi habuan tidak sah dikira sebagai rasuah. Okey, terima kasih Cik Mira. Okey, Nurin, sebagai seorang pelajar, bagaimana pandangan awak tentang isu rasuah? Bagi saya, kalau rasuah berleluasa, orang jujur akan tertindas. Bayangkan, kalau nak beasiswa pun kena bayar duit kopi. Habislah pelajar miskin yang sebenarnya layak. Integriti penting sebab tanpa jujur ilmu pun tak berkat. Baiklah, terima kasih. Okey, setelah saya nak tanya saudari Aisyah, boleh kongsi pengalaman anda? Ya, boleh. Dulu saya fikir rasuah tu jenis yang mudah untuk lulus subjek. Masa tu saya pun fikir asal dapat tak kisah pun cara dia macam mana. Tapi akhirnya saya ditangkap dan nama saya tercemar. Kawan saya menjauh. Keluarga kecewa. Saya belajar bahawa duit haram takkan pernah membawa keluarga yang bahagia. Jadi awak dah menyesal? Ya, saya sudah menyesal. Alhamdulillah. Cik Mira, Saya, apa kesan rasuah kepada negara? kesan rasuah sangatlah besar. Ekonomi jatuh kerana projek-projek yang tidak diberikan oleh orang-orang yang tidak layak. Rakyat hilang kepercayaan kepada kerajaan dan pembangunan terbantut. Untuk membenteras, kita perlu tanam integriti sejak bangku sekolah lagi. Amalkan budaya menolak rasuah dan laporkan kepada SPRM jika ia nampak salah laku. Okey, kesimpulannya, integriti bukan sekadar kata-kata, tetapi perlu diterapkan dalam tindakan. Rasuah memang nampak jalan singkat, tetapi akibatnya panjang dan memudaratkan. Sebelum saya akhiri pembincangan kita hari ini, boleh tak saya minta setiap seorang untuk memberi kata-kata untuk membantras rasuah yang kita sedang membincangkan hari ini. Saya mulakan dengan Cik Mira. Saya ingat rasuah merosakkan negara. Rasuah merosakkan negara. Integriti membina bangsa.
Katakan tidak pada rasuah walau sekecil apa pun ia. Dan bagi saya pula, belajar daripada kesilapan saya. Jangan ulangi apa yang saya buat, iaitu menyuapi sesuatu seperti sagu hati kepada orang-orang yang sepatutnya. Sekian, terima kasih pada hari ini.